Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن شاء الله في هذا اليوم سنواصل الدرس اليوم في كيفية الإجابة هذه الأسئلة، يعني في قسم الفهم والاستيعاب. Berikut dipaparkan teks dalam buku latihan ini, dan seterusnya ialah antara cara dan teknik menjawab bagi soalan kefahaman. Pastikan ada muqaddimah soalan dalam jawapan. Dan seterusnya carilah jawapan daripada petikan yang diberikan, maka barulah dikira sebagai al-ijabatul kamilah. Apakah yang dikatakan dengan muqaddimah soalan? Ini adalah contoh soalan daripada latihan ini. Yang disebut sebagai muqaddimah soalan adalah dibuang adatul istifham, maka itulah disebut sebagai muqaddimah soalan. Muqaddimah soalan adalah antara syarat untuk mendapatkan jawapan yang sempurna. Maka bagaimana cara untuk menjawab soalan ini? Caranya mudah, iaitu lihat perkataan di dalam soalan dan cari semula dalam petikan. Cuma pastikan kita memahami tanda-tanda soalan ataupun adawatul istifham yang ditanyakan. Kemudian pastikan selepas muqaddimah dimulai dengan kalimah-kalimah berikut. Contohnya kalimah adatul istifham ma, man, mata, kaifa, aina, hal. Jom kita lihat contoh soalan. Soalan yang pertama dimulai dengan man huwa Muhammad. Apabila menggunakan adatul istifham man, maka mesti ada huwa ataupun hiya. Maka rujuk semula dalam petikan, cari perkataan yang sama. Maka jawapannya adalah Muhammadun. Itu adalah muqaddimah soalan. Mesti ada perkataan huwa kerana muzakkar. Kemudian cari semula dalam petikan talibun misaliyun fi madrasatihi. Contoh soalan yang kedua menggunakan adatul istifham mata. Selepas muqaddimah soalan, jawapan mesti dimulai dengan fi, ba'da ataupun qabla. Maka sila rujuk daripada teks ataupun petikan yang diberikan. Cari perkataan yang sama daripada soalan dan juga jawapan. Maka itu adalah jawapannya. Bagaimana kita nak menulis jawapan yang betul? Salin muqaddimah dahulu. Yazhabu Muhammad ilal madrasati. Maka cari jawapan fis sa'ati sabi'ati wan nisfi sabahan. Maka itu adalah jawapan yang betul. Bermula dengan perkataan fi, sesuai dengan adatul istifham kalimah mata. Bilakah? Seterusnya adalah soalan berkaitan dengan maza yaf'alu Muhammad fi awalis sabah. Bagi soalan maza yaf'alu, maka murid perlu ubah sedikit daripada teknik yang disebutkan tadi, iaitu dengan menyatakan terus apakah yang dibuat oleh Muhammad. Sekiranya kita lihat dalam petikan, yang dibuat oleh Muhammad adalah yaknusu Muhammad wa asdiqa'uhu ardiyatal fasli bil miknasati. Maka itu adalah ayat yang ada dalam soalan dan juga ada dalam petikan. Untuk menjawab soalan ini, terus kita gantikan madza yaf'alu dengan perkara yang dibuat ataupun perbuatan yang dibuat oleh Muhammad, iaitu yaknusu Muhammad ardiyatal fasli bil miknasati fi awalis sabah. Maka itu adalah contoh jawapan. Sekiranya murid-murid tulis perkataan wa asdiqa'uhu, maka jawapan disebut sebagai ziyadah ataupun lebihan jawapan. Maka itu bukanlah jawapan yang tepat. Sebab soalan hanya tanya apa yang dilakukan oleh Muhammad sahaja. Seterusnya kita lihat soalan yang keenam, ma ismu muallimi Muhammad. Siapakah nama guru Muhammad? Maka cari perkataan yang ada dalam soalan, cari semula dalam petikan.
maka yang digariskan itu adalah ayat yang sama ada dalam soalan dan sama dalam petikan. Maka bagaimana jawapannya? Mesti ditambah dengan perkataan huwa, kerana kalimah ma dan juga man sebelum jawapan, maka mesti ditambah perkataan huwa ataupun hiya. Ismu muallimi Muhammad huwa karimun. Untuk soalan ini, sekiranya murid-murid menambah perkataan talabatahu bil farhi was sururi, maka itu dikira sebagai jawapan lebihan dan itu bukanlah jawapan yang tepat. Yang ditanya itu hanya siapakah nama guru Muhammad, maka jawapannya adalah sehingga perkataan karim. Soalan yang terakhir adalah berkaitan dengan soalan muradif dan juga mudad. Kita mulakan dengan perkataan muradif. Soalan ini perlu kepada pembacaan yang luas. Dan murid-murid sekalian, berhati-hati apabila mendatangkan perkataan bagi sinonim. Pastikan perkataan yang didatangkan itu mestilah mempunyai jantina yang sama. Yang diterima ialah mudarrisatun ataupun ustazun. Maka perhatikan dari sudut kategori jantina, muzakkar ataupun muannas. Manakala jawapan yang tidak diterima adalah sekiranya murid mendatangkan contoh jawapan hanya memberikan gandaan kepada kalimah tersebut. Contoh, talibun, tullabun atau talabatun. Maka kata sinonim seperti ini adalah tidak diterima kerana dia hanya menggandakan daripada perkataan yang asal. Kita bergerak kepada soalan yang seterusnya berkaitan mudad, iaitu kata lawan ataupun antonim. Bagi soalan ini, murid-murid sekalian, tidak ada masalah sekiranya murid menambah harfun alif lam fi awalil kalimah. Jawapan sepatutnya adalah akhiri. Sekiranya murid menjawab al-akhiri ataupun jawapan yang tepat akhir, maka sekiranya ada jawapan yang melibatkan alif lam fi awalil kalimah juga diterima. Wallahu alam, sekadar itu sahaja untuk penerangan pada kali ini.